alat muzik yang bertiup, gendang yang bertutup. Jadi ini pandangan majoriti, iaitu sepakat 4 mazhab mengatakan, pandangan utama dalam 4 mazhab mengatakan hukumnya haram. Jadi barang-barang yang haram ni, cuma ulama moden ada fatwakan boleh lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan pernah jumpa tak hukum bermain gitar di mana-mana website mufti? Pernah? Hukumnya harus? Tak pernah ya? Kebanyakannya pandangan persiang ulama. Kalau kita tengok dekat fatwa dekat Malaysia ni, tak tahulah kalau polis. Tapi negeri-negeri yang lain saya tak jumpa lagi tuan-tuan. Tak apalah. Tuan-tuan nak pakai pandangan minoriti itu terpulang. Cuma kita kata apa pandangan utama mazhab kita dan pandangan utama 4 mazhab, hukumnya haram. Jadi bila haram? Bila kita ambil pandangan 4 mazhab yang kata hukum main gitar haram, maksudnya gitar ini tidak boleh kita tolong simpan. Sebab kita kata tadi, ianya bukanlah hak milik yang diiktiraf oleh syarak. Sepatutnya tuan dia tak boleh beli gitar tu. Kalau ikut pandangan mazhab kita yang kuat, tak boleh. Jadi bila dia tak boleh beli, dia nak simpankan pada kita, kita pun tak boleh simpan lah. Sama lah macam dia memiliki anjing untuk apa? Anjing untuk suka-suka. Seperti mana dia tak boleh miliki anjing, kita tak boleh juga simpan anjing dia. Ada kawan kita minta tolong simpankan beg, dalam beg tu ada arak. Tidak sah dia miliki, jadi kita juga tidak boleh menyimpan barang tersebut. Maka hukum kita menyimpan barang tersebut tidak sah. Ya, jadi begitu. Sebab apa? Sebab ianya bukanlah harta yang diiktiraf oleh syarak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abana al-ibad manhaj tarbiyati fil Qur'anil Majid. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad alladzi ba'asahu Allah li islahi wa ta'dib wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi yang pertamanya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam ini. Yang malam ni insya-Allah kita akan bincang tajuk yang baru dalam fiqh muamalat, iaitu wadiah, simpanan. Pada sesi yang lepas kita telah selesai membincangkan tentang mudharabah, pelaburan. Hari ini kita masuk tajuk yang baru, iaitu wadiah, simpanan. Dan seperti biasa perbahasan kita ambil daripada kitab Fiqh Manhaji. Baik, apakah wadiah? Jadi wadiah di sudut bahasa adalah kita meletakkan atau memberikan satu barang kepada orang lain untuk orang lain jaga. Jadi dalam bahasa Arab bila kata wadiah, maksudnya kita letak barang ni pada orang lain yang bukan pemiliknya supaya dia jaga. Jadi wadiah ni dia ambil daripada perkataan al-wada'. Wada'a wada'un. Wada'un ni maksudnya meninggalkan. Sebab tu tawaf terakhir Nabi, tawaf terakhir kita bila kita melakukan umrah namakan tawaf wada'. Wada' maksud tawaf meninggalkan bumi Mekah. Dari sudut istilah pula, bermaksud, apa beza bahasa dengan istilah tuan-tuan? Bahasa dari sudut literal, bahasa Arab apa maksudnya? Bila kata istilah, lama kita kata ma saluha inda ahlil fanni, apa yang bersesuaian dengan ahli bidang tersebut. Kadang-kadang makna dari sudut bahasa dengan makna dari sudut istilah berbeza. Sebab istilah ni apa yang ditakrifkan oleh ulama dalam bidang tersebut.
Kalau dalam fiqh muamalat ni, ulama fiqh yang mentakrifkannya. Jadi apa dia? Mewakilkan seseorang untuk memelihara suatu hak milik atau sesuatu yang dihormati yang tertentu dengan cara tertentu. Nah, jadi yang pertama dalam takrif tu ada sebut hak milik. Hak milik apa milik? Hak milik yang dimaksudkan oleh syarak iaitu memiliki benda yang suci dan boleh digunakan. Maksudnya benda yang kita boleh miliki di sudut syarak. Apa yang milik kita dari sudut undang-undang ataupun bukan syarak, negara mengatakan ia milik kita, dari sudut syarak tidak semestinya ianya sah milik kita. Ambil itu contoh. Contoh, ada seorang lelaki ni di Islam. Jadi dia masuk Islam, bapa dia ada kilang arak. Jadi bila bapa dia mati, tak ada waris lain, dia lah waris. Jadi kilang arak tu berpindah pada milik dia. Jadi adakah arak tu dikira dia miliki dari sudut syarak? Tidak. Kalau ikut undang-undang negara, ialah jadi pewaris milik dia. Syarak tak boleh, sebab arak adalah perkara yang haram kita miliki. Kita tak boleh miliki arak. Kita tidak boleh memiliki anjing tanpa tujuan yang dibenarkan oleh syarak. Contoh, kita bela anjing. Kenapa? Sebab anjing comel. Bela anjing. Jadi sudut syarak, anjing tersebut bukan milik kita, sebab kita miliki dengan cara yang tidak sah dan tidak boleh. Melainkan ada beberapa sebab lah ulama kita kata, untuk kawal keselamatan, untuk jaga kebun, untuk berburu. Itu berbeza. Ya. Sebab arak dan apa nama dia, anjing tadi adalah najis, maka kita tidak boleh memiliki najis. Itu najis tidak dianggap sebagai harta, senang cerita. Bukan harta. Begitu juga ulama kita kata, perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak. Ambil contoh, seperti ulama kita dalam mazhab Syafi'i, dan kita banyak kali sebut sepakat 4 mazhab. Pandangan 4 mazhab yang paling kuat, ada beberapa kriteria alat muzik yang diharamkan. Contoh, alat muzik yang bertali. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram, dan pendapat utama dalam 4 mazhab pun kata haram. Alat muzik yang bertiup, gendang yang bertutup. Jadi ini pandangan majoriti, iaitu sepakat 4 mazhab mengatakan, pandangan utama dalam 4 mazhab mengatakan hukumnya haram. Jadi barang-barang yang haram ni, cuma ulama moden ada fatwakan boleh lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan pernah jumpa tak hukum bermain gitar di mana-mana website mufti? Pernah? Hukumnya harus? Tak pernah ya? Kebanyakannya pandangan persiang ulama. Kalau kita tengok dekat fatwa dekat Malaysia ni, tak tahulah kalau polis. Tapi negeri-negeri yang lain saya tak jumpa lagi tuan-tuan. Tak apalah. Tuan-tuan nak pakai pandangan minoriti itu terpulang. Cuma kita kata apa pandangan utama mazhab kita dan pandangan utama 4 mazhab, hukumnya haram. Jadi bila haram? Bila kita ambil pandangan 4 mazhab yang kata hukum main gitar haram, maksudnya gitar ini tidak boleh kita tolong simpan. Sebab kita kata tadi, ianya bukanlah hak milik yang diiktiraf oleh syarak. Sepatutnya tuan dia tak boleh beli gitar tu. Kalau ikut pandangan mazhab kita yang kuat, tak boleh. Jadi bila dia tak boleh beli, dia nak simpankan pada kita, kita pun tak boleh simpan lah. Sama lah macam dia memiliki anjing untuk apa? Anjing untuk suka-suka.
Seperti mana dia tak boleh miliki anjing, kita tak boleh juga simpan anjing dia. Ada kawan kita minta tolong simpankan beg, dalam beg tu ada arak. Tidak sah dia miliki, jadi kita juga tidak boleh menyimpan barang tersebut. Maka hukum kita menyimpan barang tersebut tidak sah. Ya, jadi begitu. Sebab apa? Sebab ianya bukanlah harta yang diiktiraf oleh syarak. Baik. Sesuatu yang dihormati. Maksud sesuatu yang dihormati ialah sesuatu yang tidak digunakan oleh syarak. Syarak tak bagi, tapi sah untuk dipelihara atau dijaga untuk tujuan-tujuan tertentu. Macam kita kata tadi, anjing. Anjing tak sah kita miliki asalnya. Dia tidak dianggap harta di sudut syarak, tapi dia sesuatu yang dihormati. Bila dia sesuatu hormati, maka kita bolehlah tolong simpankan. Tapi kena tengoklah anjing tu untuk apa? Untuk jaga kebun, untuk pergi berburu, untuk jaga rumah dan sebagainya. Jadi ketika itu barulah boleh. Baru boleh. Bela tak boleh tuan-tuan. Bagi makan anjing boleh tak? Boleh. Bela tak boleh. Bagi makan tak ada masalah. Jangan kita terlampau ni sangat. Nampak orang berhenti bagi makan kucing, anjing dia bagi makan anjing, kita marah. Mana ni? Ini tak faham agama ke? Tak. Yang salah bela, bagi makan tak ada masalah. Bahkan ada seorang wanita, yang hidupnya penuh dengan dosa. Seorang perempuan yang banyak berzina. Saya tak ingat hadis ni dalam kitab mana. Tapi hadis ni statusnya kuat lah. Hadis ni kuat. Seorang wanita dimasukkan syurga kerana memberi air pada seekor anjing. Ada hadis ya. Ada anjing yang dia hidup dia penuh dengan penzinaan. Perempuan yang jadi pelacur, penzina. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dia tengok anjing kehausan sebelah telaga, jadi dia tolong ambil kain, dia bagi minum. Sebab tu dia masuk syurga. Itu menunjukkan bahawa tak salah kalau anjing dan sebagainya dalam keadaan haus atau lapar kita bagi makan, tak salah. Yang salah kalau kita bela. Kalau kita bela salah. Tanpa sebab yang betul salah. Jadi kalau kawan kita minta tolong jagakan anjing dia sekejap, minta tolong simpankan anjing sekejap, yang anjing tu dia gunakan untuk jaga kebun dia contohnya. Dia nak balik kampung seminggu, minta tolong kita jagakan anjing dia, simpan anjing dia. Jadi ketika itu kita boleh simpan. Sebab apa? Sebab walaupun ianya tidak dianggap sebagai harta yang dimiliki, tapi ianya adalah sesuatu barang yang dihormati. Gitu ya. Sebab ada sebab syarak yang membenarkan perkara tersebut. Okey. Apa dalil wadiah ni? Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu untuk menyerahkan amanah-amanah kamu kepada ahlinya. Maksudnya syarak benarkan. Kalau kita nak simpan barang ni amanah lah. Kalau Arab, dia biasa guna perkataan amanah. Dia tak cakap barang biasa. Saya ada amanah, saya ada amanah untuk berikan kepada kamu, boleh tak? Amanah tu maksudnya barang untuk kita simpan lah. Jadi begitu. Jadi dalam Quran ni secara direct kata boleh kita serahkan amanah kepada ahlinya, orang yang layak menyimpan barang tersebut. Dan dalam ayat yang lain surah Baqarah Allah kata apa? Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatah. Seandainya sebahagian daripada kamu merasa aman, merasa selamat terhadap sebahagian lain, kita rasa ni orang ni boleh percaya, maka serahkanlah amanah kita kepada dia. Jadi termasuk dalam amanah ni adalah barang yang disimpan, barang untuk kita simpan.
Daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, adil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Tunaikanlah kepada pihak yang menyerahkan amanah kepadamu. Kalau kita, orang amanahkan pada kita, bila tiba masanya untuk serahkan perkara tu, serahkan balik. Dan janganlah kamu khianat pada pihak yang khianat kepada kamu. Kalau orang tu pernah khianat kita, kita khianat dia. Jangan balas satu pengkhianatan dengan satu pengkhianatan yang lain. Baik. Jadi dalam hadis ini jelas, amanah macam kita kata tadi, simpanan termasuk dalam satu amanah. Sesuai ijma' ulama sepanjang zaman, daripada zaman sahabat radhiyallahu anhum sehingga sekarang, semuanya membenarkan simpanan. Okey, baik. Jadi apakah hikmah simpanan ni? Sebab Allah SWT memudahkan urusan kita. Dalam surah Baqarah Allah kata, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah SWT nak kesenangan bagi kita, dan Allah SWT tak nak kesukaran bagi kita. Baik, kita pindah pada hukum, tuan-tuan. Jadi apakah hukum wadi'ah? Wadi'ah ni ada 5 hukum. Yang pertama, hukumnya sunat. Macam mana boleh sunat? Pada siapa sunat? Jadi wadi'ah ni digalakkan, disunatkan jika penjaga simpanan adalah orang berkemampuan untuk menjaga barang yang disimpan. 1. Dan yang kedua, seorang yang dipercayai. 2. Apakah maksud berkemampuan? Apakah maksud berkemampuan? Pertama, dia mampulah. Di sudut tubuh badan dia mampu. Yang kedua, dia ada tempat yang sesuai untuk simpan barang tersebut. Contoh, ada orang nak simpan 5 kilo emas jongkong. Tuan-tuan, 5 kilo emas nak simpan kat mana? Jadi kalau kat rumah saya ada peti besi. Peti besi melekat ke dinding, ke tanah. Memang susah nak buka, susah nak ambil. Jadi, dan saya rasa diri saya boleh simpan. Diri saya mampu, dan saya mempunyai alat yang cukup untuk menyimpan barang tersebut. Saya ada peti besi. Jadi ketika itu, hukum saya menerima simpanan tersebut adalah sunat. Dan dia pun sunat. Serahkan barang itu pada saya sebab saya mampu. Jadi mampu ni bukan semangat je, tuan-tuan. Mampu ni bukan semangat. Mampu ni kena ada peralatan yang cukup. Sebab tu cerita mampu-mampu ni saya teringat, tuan-tuan, ketika mana peperangan Iraq. Dulu masa Britain serang Iraq, ada sekelompok, kita kata satu kelompok besar orang Palestin berada di Iraq. Berada di Iraq. Jadi orang Palestin ni, oleh kerana Iraq melayan mereka dengan baik, sebab mereka ni ahli sunnah wal jamaah. Kalau tuan tengok Saddam Hussein tu, peristiwa hitam dia bersama Syiah, ahli sunnah wal jamaah, dia ada sebab, tuan-tuan. Sebab apa dia berlaku kejam terhadap Syiah? Ada sebab. Sebab Syiah berusaha untuk menguasai politik. Ketenteraan politik. Jadi kalau pakatan mereka tu tak dibasmi, maka mereka akan jajahlah negara tu, macam apa yang berlaku di Iraq sekarang. Baik. Jadi bila diisytiharkan perang, maksudnya tentera daripada barat nak serang Iraq. Jadi penduduk-penduduk Palestin dekat Iraq ni, mereka rasa perlu membalas jasa pemimpin Iraq. Jadi mereka pun menawarkan diri. Oleh sebab perang dah berlangsung, mereka pun menawarkan diri untuk berjihad. Mereka mampu tak, tuan-tuan? Dari sudut tenaga mampu, tapi dari sudut kemahiran tak mampu. Yang menyebabkan bala tentera daripada Palestin ni akhirnya mati katak, tuan-tuan. Bukan mati katak lah, mati berjihad lah, tapi mati tanpa boleh
melawan tuan-tuan. Sebab apa? Bagi senapang tak pandai guna senapang. Baru tu nak pakai senapang. Ada kisah masa perang tu, tengah bertempur musuh tu, peluru habis. Tak tahu nak isi peluru macam mana, dah sekali mati kena bunuh. Sebab tu mampu ni bukan semangat je. Mampu ni bukan tenaga kita je, tapi mampu ni termasuk juga kemahiran kita. Sebab tu kita jangan selalu bicara tentang retorik. Cakap kosong. Cakap kosong. Cakap semangat tuan-tuan. Boleh tak boleh? Anda kata, ngapalah Malaysia ni tak hantar tentera? Gilah hantar tentera bantu Palestin, betul tak? Palestin tengah teruk sekarang. Betul tuan-tuan cakap, betul. Memang sepatutnya kita kena bantu. Hukum kita bantu fardu kifayah. Tapi tuan-tuan bayanglah, macam mana kita nak ke sana? Kalau sekitar Israel tu, negara-negara tu semua ada perjanjian dengan Israel. Macam mana tentera kita nak lalu negara ni? Dalam keadaan negara-negara ni, Mesir, Jordan dan sebagainya, semuanya ada perjanjian dengan Israel. Nak masuk macam mana? Cuba tuan-tuan fikir. Logiknya di mana? Logiknya di mana? Dan tuan-tuan, janganlah terlampau mengecam negara Arab. Saya tengok sedih saya kadang-kadang Arab ni tak buat apa-apa. Arab ni tidak berkorban untuk mempertahankan Palestin. Arab tak nak mengarahkan tentera mereka untuk mempertahankan Palestin. Kita kena baca sejarah tuan-tuan. Dulu ada 3 tentera Arab yang paling kuat. Tentera mana? Tentera Mesir. Dia anggap tentera Arab yang kuat Mesir, Syria dan Iraq. Ini 3 negara yang mempunyai tentera yang paling kuat. Sekarang ni tinggal Mesir lah. Jadi bila tahun 1940 berapa saya lupa, masa Israel nak jajah Palestin, negara-negara ni semua masuk campur dalam peperangan ni tuan-tuan, dan bertempur. Hasilnya apa? Mereka kalah. Bukan saja mereka kalah, wilayah-wilayah mereka juga dijajah. Kalau tuan-tuan pernah dengar Sinai, Sinai ni besar tuan-tuan. Anggaran besar dia macam Malaysia ni Sinai. Sinai itu dijajah Israel lepas peperangan tu. Di Syria, Bukit Golan, satu daerah dijajah oleh Israel lepas peperangan tu. Sebab kita jangan tengok peta Israel tuan-tuan. Bukan masalah Israel ni, Israel ni kecil je, tapi siapa di belakang Israel? Adakah kita mampu? Adakah kita kalau perang kemampuan kita ada? Adakah kesatuan kita kuat? Adakah tak ada orang yang jadi tali barut? Jadi benda-benda macam ni kena pertimbangkan. Jadi mereka dah pernah berperang, bukan sekali, beberapa kali, tapi masih lagi tidak berjaya. Bahkan keadaan menjadi lebih teruk. Jadi sekarang ni mereka buatlah apa yang mereka mampu. Tuan-tuan, antara negara yang paling banyak menyumbang ke Palestin siapa tuan-tuan? Mesir. Tuan-tuan akui tak akui, tapi Mesir lah antara negara yang paling menyumbang pada Palestin. Soal dia ada masalah tu masalah, dia punya masalah, dia punya pasal tuan-tuan. Jordan ada masalah, Mesir ada punya pasal. Tapi sumbangan mereka kita jangan nafikan. Tapi mereka terhalang sebab ada perjanjian. Mesir pun ada perjanjian. Lepas Mursi jatuh ada perjanjian dengan Israel, dengan mereka tuan-tuan. Gandum yang ada kat Mesir sekarang ni adalah gandum yang dibekalkan oleh Amerika Syarikat. Mereka tak mampu untuk keluarkan gandum yang ada dekat Mesir, tak mampu untuk bagi makan rakyat dia. Jadi tuan-tuan bayang di setiap perang Mesir kat gandum dia, rakyat nak makan apa? Ini bukan soal ni soal realiti. Sampailah negara Islam ada kekuatan yang ampuh, ada pemimpin yang bertakwa, insya-Allah Allah SWT akan bebaskan Palestin. Jadi tu apa kaitannya? Jauh. Jadi gitu tuan-tuan. Jadi hukumnya sunat kalau kita ada persediaan, kemampuan. Hukumnya sunat untuk kita terima barang tu untuk kita simpan.
Itu yang pertama. Yang kedua, mestilah seseorang yang dipercayai. Nak simpan barang mestilah pada orang yang amanah. Kalau orang tu kita dah tahu dah memang kaki tembirang. Memang kalau simpan barang tanya balik, bila masa kau simpan? Tak ada. Jadi tidak jatuh hukum sunat, tuan-tuan. Jadi sunat kalau orang tu memang orang terkenal dengan amanah. Okey. Sebab apa sunat? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah SWT akan sentiasa membantu hambanya selagi mana hambanya tu membantu hambanya yang lain. Jadi tolong simpan barang ni adalah salah satu bantuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita susah kita kena tolong orang. Tuan-tuan kena percaya hadis ni. Bila kita susah, kita nak Allah tolong kita, kita kena tolong hamba Allah dulu. InsyaAllah Allah SWT akan berikan pertolongan pada kita. Nak pertolongan segera, kita pun kena bantu orang segera. Sebab janji Nabi Muhammad SAW, dia kata Allah SWT akan sentiasa membantu hambanya seandainya hambanya itu membantu hambanya yang lain. Jadi kalau kita sentiasa bantu orang, membantu hamba Allah, Allah SWT akan bantu tu kita kena percaya. Kalau kita ada masalah, tak datang-datang bantuan, mungkin sebab kita ni tulang kita berat nak bantu orang lain. Bantu mana yang mampu lah, tuan-tuan. Kan? Bantu mana yang mampu. Jangan tunggu kaya nak bantu orang. Dia soal sedekah, derma bantuan bukan masalah orang kaya atau orang miskin. Dah, dia masalah hati. Ada orang nantilah tunggu senang sikit sedekah. Saya ingat dulu seorang pelajar saya, dia kata apa? Dia datang tiap-tiap malam datang mengaji. Tengah malam datang mengaji. Dia kata, Ustaz, kesian Ustaz menyewa kedai. Apalah, saya ada bisnes sikit. Nanti saya dah senang, saya bagi Ustaz sebiji kedai free. Dia kata gitu. Sekarang kaya dah, tuan-tuan? Tak ada dah. Cakap senang. Tak, saya pun bukan mengharap dah. Cuma kalau kita nak bagi, jangan tunggu kaya. Nak bantu-bantu je. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah menolak seandainya orang minta bantuan pada dia. Melainkan kalau Nabi tak ada. Orang minta, Nabi bagi. Orang minta, Nabi bagi. Orang minta sampai Nabi tak ada. Dan begitu juga isi-isi Nabi Muhammad SAW macam tu juga. Sebab tu kadang kita tengok Nabi dalam sebagai hadis kata, Nabi pernah bagi nafkah pada isteri setahun. Tak pernah cukup. Sebab apa tak pernah cukup? Sebab orang ketuk pintu, bagi. Orang ketuk pintu, bagi sampai habis. Jadi kalau kita tak mampulah buat macam Nabi, keluarga Nabi, tapi kita mampulah. Kita cubalah bantu mana yang mampu. Kan? Untuk saudara-saudara kita di Palestin, kalau kita tak mampu bagi banyak, bagi RM10. Tak mampu bagi semua, bagi RM5. Tak mampu bagi RM5, bagi RM1. Tak mampu bagi RM1, bagi RM10. Kan? Allah tak lihat. Allah bukan semata-mata melihat berapa jumlah yang kita keluarkan. Allah melihat berapa banyak, betapa ikhlasnya kita ketika menyumbang. Jadi macam tu. Jadi insya-Allah ada apa-apa kita cuba bantu saudara kita, Allah SWT akan bantu kita. Pastikan setiap hari kita fikir, siapa yang aku boleh bantu hari ni? Apa yang aku boleh tolong ni? Bantu bukan harta, tuan-tuan, kadang-kadang tenaga, kadang-kadang nasihat. Baik. Yang pertama hukumnya sunat. Yang kedua wajib. Bila kita wajib menerima simpanan? Penjaga wajib menerima simpanan apabila dia diminta berbuat demikian dalam keadaan hanya dia seorang sahaja yang dipercayai, serta dia yakin bahawa dia akan bersifat amanah dan mampu melakukannya. Kalau nak simpan tu, dia percaya pada kita je. Saya dekat Kuantan ni, saya percaya awak je. Orang lain saya tak apa nak percaya, tak apa yakin. Jadi saya percaya pada awak je. Dia percaya pada kita je. Ataupun dia ada percaya pada beberapa orang, tapi kita je yang mempunyai peralatan yang cukup, tempat yang sesuai untuk simpan barang dia.
Dia nak simpan tadi 5 kilo emas. Kita ada je peti besi macam tu kat rumah. Orang lain tak ada peti besi. Kita je yang ada kemampuan. Orang lain tak ada. Jadi ketika itu wajib kita bantu dia. Sebab apa? Sebab menjaga harta orang Muslim ni sama penting dengan menjaga darah orang Muslim. Macam mana kita melindungi darah orang Muslim, macam tu juga kita kena melindungi harta orang Muslim. Sebab tu Nabi Muhammad SAW bersabda, kehormatan harta orang mukmin sama seperti kehormatan darah mereka. Kalau kita rasa darah orang mukmin tu mahal, kalau orang mukmin dicederakan kita marah, jadi kalau harta orang mukmin dibiarkan pun kita kena marah. Kalau harta orang mukmin dirampas dengan cara yang tidak sepatutnya, kita kena marah. Apatah lagi kalau yang rampas tu tanah. Saya pelik juga ya. Bila kita baca komen, ada orang kata, dah lah Hamas, serah je lah Gaza tu, biarlah diuruskan oleh mereka. Bagilah kesenangan, ketenangan pada penduduk Gaza. Orang ni tak faham sejarah agak tuan-tuan. Tebing Barat berdamai tak dengan Israel? Berdamai. Tapi ada tak pembunuhan tebing Barat? Ada. Ada. Kata berdamai tak dengan Israel? Berdamai. Kena serang tak Qatar? Kena. Dia bukan masalah serahkan kepada siapa. Kalau serahkan kepada musuh, maksudnya kita meletakkan keadaan kita daripada teruk pada lebih teruk. Jadi tak betul. Kita cakap senang tuan-tuan, cuba masuk negara kita, serahkan je lah negara kita ni pada orang. Sanggup kita tuan-tuan? Jadi orang ni kita tak faham ya. Baik. Jadi kalau dah tak ada wang, wajib kita terima. Makruh. Kalau seorang tu rasa dia amanah, dia boleh simpan, tapi tak yakin akan datang, dia boleh amanah atau tak amanah. Sekarang ni dia tengah ada duit, dia simpan dia wang 20,000. Dia yakin dia boleh simpan, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dalam bank dia ada 1,000. Tapi dia takut satu nanti kalau tak ada duit, dia takut terguna duit tu. Tengah sesak kan, nak pakai duit, nak pakai 120,000. Dia takut terpakai. Dia takut kalau dia tak ada duit, dia boleh jadi orang yang tak amanah. Maka ketika itu makruh dia menyimpan barang tersebut. Baik. Seterusnya tuan-tuan, hukum haram. Bila haram? Kalau seseorang diminta untuk simpankan barang dalam keadaan dia rasa dia tak mampu untuk simpan barang tersebut, atas beberapa kekangan lah. Yang pertama, mungkin dia rasa dia tak amanah, dia ni kerap terpakai duit. Anak dia simpan duit pada dia pun dia kerap pakai. Ayah dia pernah simpan duit, tumpang akaun, 2 hari dah pakai lah. Tak ada seminggu dia dah terpakai. Jadi dia yakin dia tak amanah. Dia yakin, dia rasa dia takut terguna. Jadi ketika itu haram disimpan barang tersebut. Ataupun yang kedua, dia tak mampu jaga barang tersebut. Mungkin barang tersebut perlu kepada pemerhatian, perlu peka. Macam suruh jaga kereta. Saya nak pergi luar negara setahun ya, sama belajar, tolong jaga kereta saya. Kereta ni kena start, betul tak? Kena servis dan sebagainya. Kita rasa kita tak mampu nak tengok kereta dia. Jadi ketika itu juga kita haram untuk terima barang tersebut. Atau yang ketiga, kita tak mampu, dia sudut alat untuk menyimpan, tempat untuk simpan, tak ada. Emas 5 kilo nak simpan pada kita. Memang kita rasa kita mampu jaga dan sebagainya, tapi kita tak ada tempat nak letak. Tak ada peti besi kat rumah. Jadi ketika itu haram kita simpan barang tersebut.
Okey. Dan haram juga kita simpan barang. Macam tadi kita kata, kita dah sebut sebelum ni, seandainya barang itu haram dimiliki. Bila barang yang haram dimiliki, maka haram disimpan, walaupun yang memiliki tersebut orang bukan Islam. Orang bukan Islam ada arak, kita rosak tepi jalan, nak hantar ke bengkel. Dia nak pergi bengkel, rumah kita sebelah rumah dia, dia tahan. Tak tolong simpankan arak ni sekejap, nanti malam ambil. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab barang tu haram dimiliki. Sesuatu yang haram dimiliki, haram juga untuk kita simpan. Baik. Dan yang kelima, hukum harus. Bila harus? Bila sama. Kita simpan pun tak apa, kita tak simpan pun tak apa. Orang minta kita simpan. Dalam masjid ni semua orang boleh simpan. Contoh, siapa boleh tolong simpan kain ni? Lepas isyak saya ambil balik. Semua boleh simpan. Jadi bila semua boleh simpan, semua tak ada masalah. Jadi hukum kita simpan ni harus. Sebab kalau tak simpan pun ada orang lain yang boleh simpan. Baik, selesai tuan-tuan. Selesai tentang hukum hakam, berkaitan hukum-hukum berkaitan dengan wadi'ah. Sekarang kita berpindah kepada rukun dan syarat wadi'ah. Baik. Jadi wadi'ah ni tuan-tuan, simpanan ni ada 3 rukun. Yang pertama muta'aqidan, 2 orang yang berkontrak. Yang kedua sirah, lafaz kontrak. Yang ketiga barang simpanan tersebut. Baik, dan setiap rukun ni ada syarat-syaratnya. Kita ambil yang pertama. Yang pertama, 2 pihak yang berkontrak. Jadi 2 pihak yang berkontrak, syaratnya apa? Mereka berdua mestilah menepati syarat wakalah. Wakalah ni apa? Orang yang mewakilkan dan orang yang jadi wakil. Mereka dua mesti ada 2 syarat ni. Jadi dalam bab wakalah nanti kita akan bincang secara terperinci. Cuma secara umumnya, apa dia syarat untuk jadi wakil atau mewakilkan? Mesti baligh. Mesti mukallaf. Baligh. Kanak-kanak tak boleh. So simpan. So budak simpan. Jadi tak sah. Kita so budak simpan tak sah. Kalau hilang jangan marah. Kita tak boleh marah sebab kita so budak simpan. Orang gila juga tak boleh. Orang gila tak boleh. Sebab mereka tak mukallaf, mereka tak faham. Kita so pegang sekejap. Datang balik mana yang hilang? Jangan marah. Sebab apa? Sebab mereka ni bukan mukallaf. Baik. Orang yang tidak boleh menyimpan juga adalah orang yang safih. Apa dia orang safih? Kita pernah bincang sebelum ni. Orang yang safih adalah orang yang ni agak bodoh, tak pandai menguruskan harta. Dia tak pandai uruskan harta. Dia tak pandai kira. Dia tak pandai simpan. Dia senang dipergunakan. Dia senang ditipu orang. Tanya 3 tambah 3 berapa? 10 contoh. Orang datang, siapa simpan barang ni? Aziz simpan barang. Ni barang aku ni. Dia pun bagi. Contoh. Jadi orang seperti ini yang tidak boleh fikir jauh. Jadi orang seperti ini tidak boleh menjadi penyimpan. Baik. Sebab akan memudaratkan. Siapa lagi tak boleh simpan tuan-tuan? Barang-barang yang kita anggap barang-barang yang mulia, yang tidak boleh disentuh, disimpan, melainkan orang Islam. Jadi kita tak boleh suruh orang bukan Islam simpan. Contoh apa? Contoh ayat Al-Quran. Ayat Quran. Tak kira Quran tu dalam bentuk apa, tak kira. Orang buat Quran kadang-kadang dalam bentuk kad, kadang-kadang mushaf, kadang-kadang kertas. Macam kita baca surah Waqiah tu, betul tak? Tak kisahlah
Al-Quran itu satu ayat sahaja atau satu mushaf? Tidak boleh disimpan oleh orang bukan Islam. Tuan-tuan, kalau kita minta dia simpan pun tak boleh, apatah lagi minta dia jualkan. Sebab tu ayat-ayat hiasan haram dijual di kedai orang bukan Islam. Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu benda suci kita, tuan-tuan. Itu adalah kitab suci kita. Jadi tak boleh orang bukan Islam buka kedai jual ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan kalau jumpa repot. Tak boleh. Walaupun perhiasan, dia kata saya bukan apa, ni signboard je. Sebab tu kita agak sensitif bila kita tempah signboard ayat Quran tempah pada syarikat bukan Islam. Macam mana, tuan-tuan? Sebab tu kita duduk isu agama ni, sekolah agama, masjid, jabatan agama, kena jaga benda tu. Kadang-kadang harga syarikat Islam ni mahal, syarikat bukan Islam lebih murah. Betul, secara adilnya kita kena beli pada syarikat lebih murah. Tapi kita nak tempah apa? Kalau tempah banner setakat tulis Maulid Rasul, tak apa. Tapi kalau tempah signboard ada ayat Quran dan sebagainya, ataupun kita tak banner, dalam banner tu ada ayat Quran, tuan-tuan yakin ke dia akan hormat ayat Quran tu? Tuan-tuan yakin ke dia akan letak signboard, banner tu di tempat yang tinggi? Orang Islam pun kadang campak buku yang ada Quran kat lantai. Alah ustaz, bukan Quran. So agama bisa gitu. Kenapa tak bawa ni buku ni? Bukan Quran ustaz. Memanglah bukan Quran. Dalam buku kan ada ayat Quran. Beza ke ayat Quran dalam buku tu dengan ayat Quran dalam mushaf? Sama. Kenapa kita boleh hormat ayat Quran dalam mushaf, tak hormat ayat Quran dalam buku? Kenapa buku letak lantai? Jadi kalau orang Islam pun ramai yang tidak menjaga benda macam ni, apa yang kita nak harapkan pada orang bukan Islam? Siap-siap dia buat alas punggung je, tuan-tuan. Saya bukan tak pernah nampak buku-buku agama letak bawah punggung, duduk. Ada. Sebab dia tak rasa pada dia buku tu dengan buku sejarah, buku sains sama je. Jadi sebab tu kita kena lebih berhati-hati. Dan bila orang cakap ni, kita cakap resis, ni apa, sensitif sangat, biarlah. Tak. Benda-benda macam ni sepatutnya diserahkan kepada orang Islam, sebab berkaitan dengan orang Islam, tuan-tuan. Jadi benda ni suci. Orang bukan Islam ni simpan pun tak boleh, pegang pun tak boleh. Apatah lagi niaga. Dia pula tolong buat design, cetak, entah betul entah tak ayat dia tulis. Lepas cetak tu letak mana? Di antara kita cara macam mana? Banyak, tuan-tuan. Tak silap, sebab nak dapat harga murah, kita menjadi asbab ayat Al-Quran dihina oleh mereka. Sama ada mereka sengaja ataupun tidak, itu bukan masalah mereka, tapi masalah kita yang menempah dengan mereka. Jadi kena hati-hati. Okey. Jadi saya rasa cukup setakat ni. Dah isyak, insya-Allah kita bertemu lain hari. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.